Assalamualaikum dan hai semua, saya Nur Syahida binti Pak Yatin. Hari ini saya akan kongsikan satu alat digital yang menarik untuk kita gunakan sebagai seorang guru, iaitu Edpuzzle. So, dalam video ini saya akan terangkan apa itu Edpuzzle dan apa keistimewaan yang kita boleh gunakan untuk pengajaran dan pembelajaran. Edpuzzle ialah satu platform pembelajaran berasaskan video interaktif. Melalui Edpuzzle, guru boleh mengambil video yang sedia ada seperti video YouTube ataupun menghasilkan video sendiri dan tambah elemen tertentu seperti soalan objektif dan subjektif, menambah nota suara, Berikan jalan kira untuk mencari nilai X dalam persamaan 2X tambah 3 sama dengan 11. dan juga menghasilkan komen ataupun arahan yang tertentu. Kejap. Sebelum tu, jom kita kenal asal-usul Edpuzzle. Aplikasi Edpuzzle dicipta pada tahun 2013 dan berpangkal di Barcelona, Sepanyol. Misi aplikasi Edpuzzle adalah untuk menjadikan pendidikan lebih interaktif dan bermakna melalui video dengan menyediakan alat kepada guru untuk mencipta pengajaran yang berkesan dan menarik. Visi aplikasi Edpuzzle pula mentakrifkan semula cara pelajar dan guru melibatkan diri dengan pembelajaran melalui video. Aplikasi Edpuzzle mempunyai dua versi, iaitu versi biasa yang biasa dikenali sebagai versi percuma dan juga versi Pro School dan School and District. Untuk versi biasa, di mana akaun guru dan pelajar boleh digunakan secara percuma. Akaun ini menyimpan sehingga 20 aktiviti, iaitu aktiviti pembelajaran, kuis, slide interaktif ataupun projek pelajar. Semua fungsi asas untuk membuat video interaktif, menambah soalan ataupun menjejaki pelajar boleh digunakan. Untuk version Pro School dan School and District, di mana menawarkan storan aktiviti tanpa had. Dekat sini, aplikasi ini mempunyai kelebihan tambahan seperti akses kurikulum tersedia, iaitu curated curriculum, untuk pembangunan profesional iaitu PD, pensijilan pelajar, latihan dan bimbingan khusus. Untuk version Pro School and School in District, plan ini bermula pada RM15 untuk sebulan. Sekarang kembali kepada penerangan ciri-ciri Edpuzzle yang ada disediakan untuk kegunaan guru. Macam yang kita boleh lihat di halaman Edpuzzle di belah kiri, di mana adanya Discovery, Quizzes, My Content dan My School. Untuk Discovery, di sini ada pelbagai video yang dihasilkan oleh guru di mana pelajar boleh mempelajari subjek yang lain seperti sains, geografi, sejarah dan lain-lain. Pelajar hanya perlu mencari dan memilih video yang mereka nak. Untuk quizzes, sama juga kegunaannya seperti Discovery, di mana pelbagai quiz yang dihasilkan oleh guru-guru untuk memudahkan pelajar untuk menjawab, di mana mereka juga boleh memilih kuis apa yang mereka hendak dan juga subjek apa yang mereka mahukan. Okey, saya teruskan dengan My Content, di mana kat sini tempat simpannya semua bahan pembelajaran daripada guru matematik 1 Ubaidah. Kat sini adanya section untuk video, kuis, slide,
playlist dan juga projek. Untuk My Class, dekat sini boleh menunjukkan berapa bilangan kelas yang guru ada. Di sini juga kita boleh lihat ada satu kelas iaitu Abu Ubaidah. Dan di sini juga guru boleh mengetahui bilangan pelajar yang ada dalam kelas tersebut. Saya akan terangkan untuk bahagian assignment pula. Untuk bahagian assignment, guru boleh menentukan tarikh bermulanya pelajar boleh menjawab dan juga tarikh berakhirnya pelajar boleh menjawab tugasan. So di sini, guru boleh mengetahui peratus berapa pelajar yang telah menjawab assignment dan juga pelajar yang belum menjawab assignment. Guru juga boleh menyemak dan menanda hasil kerja murid di seksyen assignment tab pending to grade. Sebagai contoh, langkah untuk menanda ialah guru perlu tekan pada tugasan kuis yang diberikan. Selepas itu, guru perlu pilih mana-mana murid untuk disemak hasil kerjanya. Guru akan melihat jawapan yang diberikan oleh murid. Guru tanda right bila jawapan betul. Guru juga boleh meninggalkan komen pada hasil kerja murid. Guru juga boleh menanda pangkah kepada jawapan yang salah. Selepas guru selesai menanda, guru boleh melihat analitik pencapaian pelajar seperti grade, bilangan cubaan murid menjawab dan bilangan jawapan yang betul. Guru juga boleh perhatikan tarikh dan masa tugasan dihantar. Kesimpulannya, Edpuzzle ialah alat digital yang sangat membantu guru dalam pelaksanaan pengajaran abad ke-21. Ia bukan sekadar platform video, tetapi salah satu cara untuk memastikan murid benar-benar memahami apa yang telah mereka pelajari. Dan dengan fungsi interaktif dan juga laporan murid yang sangat mudah untuk diakses, Edpuzzle mendapat menjadikan PDP lebih seronok, bermakna dan juga berkesan. So, jom kita guna Edpuzzle hari ini.